Siapa pengguna Pro 2 Alza macam aku ni? Siapa guna kereta Alza? Okey, aku tahu. Isu korang adalah aircon korang dekat depan je kan? Aircon korang dekat depan, dekat sebelah belakang tak ada aircon. So, agak kurang-kurang apa orang cakap? Kurang-kurang ni lah. Kurang sejuk. Jadinya aku ada jalan penyelesaian untuk korang. Sorry kereta aku kotor sikit belum hantar wash. Ni, aku beli ni. Disebabkan benda ni bermanfaat, aku kongsi dekat korang. Ni aku beli barang ni. So, bila korang tutup, okay. Aircon daripada sana ke sini, dia akan sedut dekat sini. Dia sedut dekat penduduk penumpang korang kat belakang dapat rasa aircon juga sejuk. Memang sejuk. Okey, yang ni kan korang boleh off kat sini. Okey, ni off. So, ni level 1. Tunjuk korang ni level 1. Nampak? Ni level 1. Angin dia macam ni. Sepoi-sepoi bahasa. Okay. Alright. So, next. Ni level 2. Kuat sikit. Kan? Kuat sikit kan? Ni level 3. Memang kuat. Untuk orang kat belakang, penumpang kat belakang dah cukup dah ni. Memang kuat. Okay. Yang ni. Kan? Dia punya apa ni? Boleh adjust tau. Apa nama dia ni? Korang boleh adjust lah. Nak ke bawah ke angin dia, nak ke atas ke, nak ke tengah ke. Macam aku sedap kat kaki kan. Macam ni kan, letak kat bawah. Sejuk lah sikit kat sini. So memang barang ni function. Aku nak beli lagi 1, 2 dan 3 kat belakang. Yang ni korang pandai-pandai lah. Macam aku kemaskan macam ni lah. Aku letak kat tepi ni kan, lepas tu aku masuk kat dalam ni. Dia pakai ni, pakai apa, kabel kalau korang buka dia akan matilah. So korang kena pakai kabel ni sentiasa lah. Macam aku pasang daripada depan, tarik wire ke bawah, lepas tu aku tarik ke sini, kat dalam ni. Tu nampak tu, terkeluar wire dia kan. So yang ni aku sangat-sangat recommend. Kalau korang beli kan, korang akan dapat kotak macam ni. Ni kotak dia. Korang akan dapat kotak yang macam ni lah. Alright. Tawar dengan kotak dia. Alright. So, kalau korang berminat, ni aku letakkan dekat beg kuning ataupun dekat shop now ataupun link pembelian adalah dekat ruangan komen. Memang function habis. Barang ni function habis. Kepada korang yang guna Alza lah terutamanya kan. Alza kat belakang kan, tak ada aircon. Kat bawah ni semua tak ada aircon, dekat depan je ada aircon. So yang ni penumpang belakang dapatlah angin sejuk. Okay. So beli kat mana? Beli kat beg kuning aku. Jangan lupa like, follow and share. Terima kasih semua. Assalamualaikum.